Ada karan ni guys. Ha. Itu dia bunga dia tu. Subhanallah. Nampak tak? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Depa nak tanya kita nah, macam mana telong tu, tebu tu dia telong nah. Ha ni contoh dia ni. Tebu telong ni pun kita ambil ni stok ni nah. Ha lepas ni kena tunggu pula lah kalau nak order noh. Ha ni stok yang mana dah order dah kita akan post dulu hari ni nah. Ha ni dia punya contoh tebu dia telong dia tu telong yang orang makan nah. Ha ni tanda dia kita boleh biak dah ni bila ada keluar kap macam ni noh. Nampak tak ni? Sekali tanam boleh makan berkali-kali noh. Memang karan lah warna dia nampak tu. Tengok tangkap boy tu. Tengok dekat sikit, tengok dekat. Ni kantan merah limau, masak pun sedap noh. Nampak? Bunga dia banyak ni. Subhanallah. Ni dia. Rizom ni lah kita jual RM30 termasuk postage noh. Jadi siapa berminat boleh info stok ada lagi. Ni rezeki lah noh. Siapa yang dapat ni. Nampak tu mata tunah banyak ni. Kantan putih ni. Ni. Ni kira kategori anak pokok noh. Tu. Oh, solok lah. Ni bunga kantan putih pula. Harga dia 40 satu rizom noh. Masuk postage. Ni contoh dia ni. Ada lagi stok nah. Siapa nak boleh info. Alhamdulillah. Bunga Jet Vine merah kita dah mula keluar akak dah. Yang kita tweet baru ni lah. Boleh standby dah ni. InsyaAllah dalam masa terdekat kita info lah. Ni pokok melung noh. Nampak tak? Ni anak pokok dia. Memang ada permintaan lagi noh. Siapa nak boleh info lah. Okey, sekadar tu dulu. Harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.